34 tahun Malaysia tunggu kemenangan ni. Dan sekarang orang yang bantu bangkitkan sepak takraw negara dilantik mengetuai seluruh kontingen Malaysia ke Sukan Asia. Dan nama beliau ialah Datuk Muhammad Somali bin Ridwan. Beliau baru sahaja mencipta sejarah sebagai Presiden Persekutuan Sepak Takraw Malaysia yang pertama yang dilantik menjadi Ketua Kontingen Malaysia ke Sukan Asia. Pelantikan ini diumumkan sendiri oleh Majlis Olimpik Malaysia ataupun MOM melalui laman sosial rasmi mereka. Dan nama beliau dicadangkan dalam mesyuarat lembaga eksekutif MOM dan kemudian direstui oleh Menteri Belia dan Sukan Muhammad Taufik Johari. Dan sebagai Chief Demission, Datuk Somali Ridwan akan mengetuai tim Malaysia ke Sukan Asia ke-20 di Aichi, Nagoya, Jepun yang akan berlangsung dari 19 September hingga ke 4 Oktober 2026. Dan ini bukan sekadar jawatan kecil. Sukan Asia kali ini menampilkan 41 jenis sukan dengan 32 daripadanya bertaraf Olimpik. Dan maknanya Datuk Somali bukan sekadar mengetuai pasukan sepak takraw sahaja. Beliau akan mengetuai seluruh kontingen Malaysia, merangkumi pelbagai jenis sukan, atlet, pegawai dan keseluruhan gerak kerja tim Malaysia di pentas Asia. Dan sebab itulah bila beliau dipilih ni, ramai orang tengok ni sebagai satu isyarat yang besar. Kerana Datuk Somali ni bukan datang dengan nama semata-mata lah. Beliau datang dengan rekod kepimpinan dan hasil. Selain menjawat jawatan Presiden PSM, beliau juga merupakan naib Presiden MOM dan juga naib Presiden Persekutuan Sepak Takraw Antarabangsa ataupun ISTAF. Dan kalau kita tengok apa yang berlaku dalam sepak takraw Malaysia kebelakangan ni, memang nampaklah dia punya hasil dan kenapalah nama beliau ni sering diberi kepercayaan dan disebut-sebut. Dan di bawah kepimpinan beliau, sepak takraw Malaysia ni kembali menjadi antara sukan yang paling konsisten lah, kita selalu menang lah. Dan antara kejayaan yang paling besar ialah apabila Malaysia menang emas regu berpasukan di Sukan SEA Thailand baru-baru ni selepas 34 tahun kempunan menunggu. Dan kemenangan tu bukannya berlaku di tempat sendiri, tapi Malaysia menang di bumi Thailand, negara yang selama ini dianggap antara kuasa gegasi paling besar dalam dunia sepak takraw. Itulah sebab ramai orang tengok kejayaan ini bukan kemenangan yang biasa-biasa lah. Ia datang dengan sistem yang lebih tersusun. Kalau kita tengok kan, PSM memperkukuhkan Sepak Takraw League ataupun STL sebagai platform kompetitif profesional. Pemain-pemain yang menyelah ni dipantau dan dibawa masuk ke kem latihan kebangsaan. Pembangunan akar ubi di negeri-negeri juga diperluas dan juga khusus latihan jurulatih serta pengadilan terus dijalankan supaya standard negara makin rapat dengan piawaian antarabangsa. So maknanya sekarang ni sepak takraw Malaysia bukan lagi bergantung pada semangat semata-mata, bahkan sekarang kita ada struktur, sistem, analisis dan juga perancangan yang baik. Dan sebab itulah bila lawan pasukan besar-besar macam Thailand ni kan, pemain kita nampak lebih tenang, kompos, lebih matang dan lebih tahu apa yang mereka nak buat lah. Dan kalau kita tengok sejarah Sukan Asia pula, kali terakhir Malaysia menang emas berpasukan adalah pada tahun 1990 di Beijing. Malaysia juga pernah menang antar regu di Jakarta, Palembang 2018 lah. Tapi ketika itu Thailand tidak menyertai lah sukan tersebut. Di Sukan Asia 2026 ni, sepak takraw akan menawarkan 8 pingat emas bagi kategori lelaki dan wanita yang melibatkan acara berpasukan, regu, berregu dan juga kuadran yang akan berlangsung di Gymnasium Pusat Sukan Mizuho, Nagoya. Dan satu lagi benda penting ialah tokoh sepak takraw ni memang pernah jadilah ketua kontingen sebelum ni kan. Contohnya aku bagi Tan Sri Muhammad Khair Johari, iaitu yang dipertua pertama Persekutuan Sepak Raga Persekutuan Tanah Melayu. Beliau ni pernah menjadi Chief Demission lah untuk Sukan Commonwealth Brisbane 1982 dan juga Sukan SEA Chiang Mai 1995. Tetapi ketika itu beliau bukan lagi Presiden PSM lah. Dan sebab itulah pelantikan Datuk Somali bin Ridwan kali ini dianggap sejarah baru. Ini adalah kali pertama Presiden PSM yang masih memegang jawatan ini dan dilantik menjadi Ketua Kontingen Malaysia ke Sukan Asia. Dan ini kali pertama Presiden PSM masih memegang jawatan dilantik menjadi Ketua Kontingen Malaysia ke Sukan Asia. Tapi sekarang cabaran dia lebih besar. Bukan sekadar melihat sepak takraw yang berjaya, tetapi bagaimana pengalaman, disiplin dan mentaliti kemenangan tu boleh diterjemahkan kepada seluruh kontingen Malaysia. Dan kalau sepak takraw Malaysia ni berjaya bangkit dengan sistem, mungkin semangat yang sama juga boleh jadi pemangkin untuk sukan-sukan lain yang memburu pingat. Datuk Somali memang orang yang tepat lah untuk mengetuai tim Malaysia di pentas Asia. Dan kita harap insya-Allah momentum sepak takraw ini akan menjadi pemangkin untuk tim Malaysia untuk bawa balik lebih banyak pingat dan mungkin insya-Allah emas pertama sepak takraw sejak tahun 1990.